Pucuk tak boleh masuk. Kenapa dengan adik saya? Jaja tak apa-apa. Pucuk tak payah risau. Balik bilik Pucuk. Kau balik bilik kau sekarang. Selamat nak selamat kena salam. Yang dendam semalam macam salah petik nama kena tanam. Wahadam kerja orang dalam baju kasut seragam. Mereka lupa kita tahu. Budak busuk buka mulut bagi tahu. Salah pakai hantu hantar nak santau. Lu orang slow order line gua tango. Ini line punya lingo 666 gua bingo. Perfect combo kami komando. Belum mula game sudah favo. Tas tas ciao ciao ciao. Tas tas ciao ciao ciao. Tas tas ciao. Tak usah takut salah. Tak usah takut salah. Tak usah takut salah. 2, 3 kucingmu berlari. Mana nak sama dengan kucingku lain. Dan mana kau datang dari mana. Good. Kau asal lama tak dapat rumah aku. Aku dapat rumah kau. Tak apa, Ahmad. Baik aku duduk sini kot. Tebing ni tempat budak-budak macam aku, stray kids. Lepas tu aku tanya kau asal datang sini, ha? Ni bukan tempat Datuk-Datuk, kau pergi balik lah. Asal kau cakap macam tu tau. Kau salah satunya BFF aku, kau tahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa? Joy ada ke? Ada? Kunci yang ke? Boleh tolong buka. Ni. Ambil duit ni. Apa ni ke? Upah penat kau kayuh ke sini. Dan kau dengar sini baik-baik. Aku tak nak budak stray macam kau ni berkawan dengan anak aku sampai nama anak aku dan nama aku jadi busuk. Faham? Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Mat, Kalau kau rasa aku ada peta Mat bagi kau. Ni. Tu upah kau penat-penat kau kayuh sini. Kau tu tak? Aku dah pening duduk rumah, duduk car wash penat kan. Tolonglah bagi aku berehat dekat tempat aku. Tolonglah. Kau belah. Belah. Belah, sebelum pecah spek kau krimbat. sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Tu siapa? Perasaan sedih penuh hati. Kenapa aku tak tahu? Kenapa aku jadi begini? Perasaan tak menentu. Jaja? Jaja? Pucuk.
Kau buat apa kat sini? Cari Jaja. Cik Jaja? Siapa yang Cik Jaja? Jaja tak ada dah. Dia pergi mana? Dia keluar cari Pak An. Ni. Kau dengar sini ya. Kau jangan pergi mana-mana tau. Kau duduk sini dan diam. Kau faham tak? Jab itu, jab ini, banyak benda dalam kepala ni. Jab itu, kejap ini, banyak benda dalam kepala ni. Jab itu, kejap ini, banyak benda dalam kepala ni. Jab itu, kejap ini, banyak benda dalam kepala ni. Salam. Hantar aku ke port. Sekejap ini, Bos suruh aku standby tadi. Bawa anak dia pergi jalan, pergi ke ICC. Tak payah. Dah baru bos lah. Cita-citaku tinggi nak Serius lah? Habis tu budak-budak tu sebenarnya jaga. Kau tak risau. Bibi kan macam ni. Dah hantar aku cepat. Kamu ngamuk bos kalau hormat. Depan mata, game panggil malam masih muda. Selalang si matahari dah cerah. Kenapa susah nak tidur? Fikir masalah yang Kalau kau nak balik dulu, kau balik dulu. Aku balik dengan bos. Ha? Oh. Man, DJ Caesar dropping his beats, y'all. Yelah. Ni macam tempat port blogger dulu. Tapi lain sikit. Ini jadual shipment kau untuk minggu depan. Macam biasa, same rule. Clear payment, barang sampai. Kau uruskan budak-budak tu. Sorry. Relax. Hal budak-budakku baru nak up. So, macam mana dengan payment? Aku prefer cash. Online transfer banking ni bahaya. Ni 50% dulu. Lagi 50% aku akan settlekan bila semua barang-barang aku dah sampai. Macam mana? Okey. Tapi biar budak aku kira duit dulu. Cukup. Okey. Payment settle, barang macam biasa dan kita settle. Deal. Okey. Done. Nice doing business with you, bro. Ken. Aku nak kau siasat pasal Fendi. Aku nak tahu apa motif dia bawa talam dalam kepala kita. Boleh.
dah tiada. Hilang, Pak. Terlalu lama, minda ku tak terbuka. Rasa diriku sengsara, menanggung sepiku di dunia. Dunia yang nyata. Pan! 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 Mana Pan pergi ni? Pan! Aku takut, aku jatuh, aku sangat takut. Siapakah dirimu? Silakan beritahu. Siapakah diriku? Bos, salam nak jumpa. Bos nak ke mana-mana ke sekarang ni? Tak. Kenapa? Saya ada hal emergency. Emergency apa? Emergency family. Family? Kau nak balik kampung ke apa? Ni family yang lain, bos. Selain mak bapak kau, adik-beradik kau, bukan emergency. Kau faham? Aku tak benarkan. Kau stay sini. Aku ada kerja penting untuk kau. Baik, bos. Ken, cari Pak. Baik, bos. Sekarang ni aku panggil korang datang sini untuk kita selesaikan satu masalah. Masalah budak ni. Adik dia Jaja hilang daripada semalam lagi. Dia pula lari keluar daripada rumah uncle dia untuk cari adik dia. Seorang-seorang? Seorang-seorang. Ya, Cuk. Ni uncle yang mana satu ni? Pak? Bukan. Uncle dia seorang lagi. Lagi satu? Korang tak rasa ke budak-budak ni sebenarnya kena jual dengan Pak An? Aku rasa macam ada something fishy lah. Ada benda yang tak kena. Dah lah Pak An tu pun nama dah pelik. Okay, Ucup. Ucup ada nampak tak uncle lagi satu tu bagi apa-apa dekat Pak An? Macam bagi duit ke, apa-apa benda ke? Ada? Memang sah budak-budak ni kena jual dengan Pak An. Tak boleh cakap macam tu. Kita baru dengan cakap Ucup. Dengan Pak An belum lagi. Maksud takkan aku nak cakap budak kecil ni menipu. Bukan macam tu. Maksud aku, kita kena dengar dua-dua side. Ni dengar satu side je. Tak. Aku rasa selagi dia dah jadi Mak Gian, selamanya dia jadi Mak Gian. Apa-apa yang boleh mendatangkan duit, benda tu semua dia buat. Okay, macam ni. Kita gegar rumah Pak An. Okay, jom sekarang. Tak payahlah sekarang, Rik. Kau duduk dulu. Relax. Kita gegar tempat dia besok. Tapi untuk malam ni, aku bawa budak ni balik rumah aku. Biar dia tidur rumah aku. Bawa rumah aku lah. Biar aku Mama jaga. Tak payah. Aku tak nak Mama kau terbabit dengan benda-benda sini. Nanti lagi satu hal pula.
Tapi aku rasa betul lah cakap Laura. Lah kalau kau bawa Ucup ni balik rumah, bapak kau macam mana? Alah, pandai-pandai lah aku suruh dia. Janji angka-angka dia tak jumpa dia, settle. Lagipun aku rasa budak ni dah jadi macam tanggungjawab aku dah weh. Apa pula tanggungjawab kau? Tanggungjawab kita lah. Itu aku setuju. Makanlah. Selamat datang kepada pengantar carahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerus kejohanan latihan buku teks persekolahan. Telah mempagi seku membaca itu jemakan kalbu rezeki di pagi kau kerja rezeki dari ku freestyle. Pan, mana Ucup? Mana ada Ucup sini? Kau ingat aku nak percaya orang yang jual anak saudara dia sendiri? Saya budak Ucup. Hei, kau buat apa kat dia? Oh, tak ada. Kan? Baik kau beritahu aku. Mana kau suruh Ucup? Aku tak tahu. Pan, jangan ingat kau saudara dengan aku. Aku akan kesian dengan kau. Jap. Tunggu. Betul aku tak tahu. Mungkin dengan Tongki ke? Tongki? Kau tahu mana Tongki kan? Kau kerja dengan aku kan? Salam. Kau kena ingat apa yang kau janji dengan aku, Salam. Inilah masanya untuk kau tunjukkan kau punya setia dekat aku. Aku ada kerja untuk kau. Lepas tebing dengan Diego gini. Aku cakap dengan kau ni. Tak ada mood dah. Bila masa kau ada mood lah? Beritahu aku. Boleh diam lah. Rimbat memang sesak kat dia ni. Seram aku dengar ha. Yang kau jangan aku boleh tak? Aku ada benda penting nak cakap dengan kau ni. Pasal ayah. Kau cakap pasal ayah. Kau cakap sesuatu. Kau jangan cakap dengan aku. Dekat aku, dia mati dah lama dah. Mulut kau jaga sikit lah. Dia tu bapak kita tau. Kau ni asal, ha? Pijoy kan kawan kau? Kau jumpa dia? Dah malam pergi rumah dia. Serabut. Gaduh lah tu. Bapak dia tak kasi aku jumpa dia. Nak pergi buat apa? Assalamualaikum. Salam. Ya. Ni aku tanya kau, asal bapak dia tak bagi kau jumpa dia? Sebab dia tahu kot aku nak pergi jenayah. Dah. Tak payah. Ayah ada beli barang. Dah.
Awak ni siapa? Tongki ada? Dia tak ada kat rumah. Dia kerja. Awak ni kawan dia ke? Apa ni ya? Kau Tongki kan? Kau siapa? Aku mimpi buruk kau. Kalau kau tak pulang kan nak buat pasal aku. Mana dia? So bos kau pulangkan Jaja dulu. Kau ni memang minta sangat lah. Jangan! Kenapa ni Tongki? Siapa tu? Siapa pistol bagai? Okey tak ni? Abang pergi masuk abang. Abang rasa lebih baik bagi polis je lah. Esok saya report polis lah. Bang, pergi masuk rumah bang. Kau pasti budak Ucup tak ada kat dalam rumah dia. Memang tak ada bos. Yang ada cuma bapak dia je. Siapa-siapa pun aku tak boleh percaya malam ni. Malam ni aku nak Kausha, Toki dengan Pak An. Aku tahu budak Ucup ada dengan diorang ni. Aku tahu dia sembunyi dengan diorang. Cari sampai dapat. Kau bagi tahu budak-budak. Siapa-siapa yang dapat bawa Ucup ke aku bagi ganjaran cash RM25,000. Mana kau nak lari, Ucup? Aku dapat kau. Weh Lam. Ni sini lu nak masuk bilik awak buat apa? Cepat lu. Weh, kau. Jap. Son kau semacam mana ni? Ha? Okey tak okey? Dah makan belum? Makan? Kalau belum makan, jom kita makan sekali. Pakcik pun belum makan ni. Oh. Tak apa pakcik. Saya dah makan dengan bos tadi. Betul? Ni, ya. Alang-alang lah kan ada kat sini kan. Si Talam ni, dia bagi tahu saya kat tempat kerja dia ada seorang ni muka sebiji macam ayah. Ya? Kat mana? Mana? Kat mana Kau tak payah fikirlah. Ni bapak aku ni, dia driver lori. Itulah saya pun mungkin salah orang kot. Mungkin ada mirip-mirip pakcik sikit ke kan. Betul tak? Tak apalah Arif. Kau makan dulu. Aku dah penat ni. Baru balik kerja ni. Betul betul. Masuk bilik lah. Okey lah. Pakcik makan dulu. Semacam je ya. Tak betul tu Rip. Saya tengok tu dia penat sangat kerja tu. Kalau tak penat pun dia pening. Tengoklah mata kecil je tu. Macam ni air tak ya? Tapi kalau ayah pakai baju sekat-sekat macam mana untuk Aku bukan budak baru nak try yang lain. Sudahlah. Arif. Asal? Aku rasa aku tahu Pak An kat mana. Serius lah? Ni kena bagi tahu Tongki ni. Mana phone aku mana bang? Sekejap. Macam mana aku tahu? Ada lah.
Itu bukan jawapan. Macam mana kau tahu? Halo, Ki. Weh, aku tahu doh Pak An kat mana. Okey. Kat mana? Tak apa. Esok kita jumpa kat tebing, kita plan cun-cun, kita kasih settle ini kes. Jap, wait. Mana kau tahu pasal benda ni? Biasalah, Talam. Joy? Di mana tu? Jumpa kawan Pijo ya. Siapa? Yoyo lah. Dia takkan jumpa dengan Pijoy. Sebab? Arahan Daddy. Ini allowance untuk seminggu. Cukup. Tapi kenapa Pijoy tak boleh kawan Yoyo? Dia kawan gamer Pijoy kot. Jangan kawan dengan dia. Faham tak? Kalau Pijoy setuju, dia tambah allowance Pijoy. Kau tahu kan, Daddy kau dah tak bagi kau jumpa aku lagi dah. Entah. Tak apa-apa lah dia tu. Apa yang kelakar? Sini ya. Kau tak payah datang rumah aku, biar aku datang rumah kau. Aku bukan 7 tahun. Ini baru top student. So, hari ni kau nak buat apa? Tahu tak? Apa yang biasa? Pakai jalan? Pakai jalan? Boleh? Jom. Let's go. Aku tak pakai jalan ni. Gini. Sama-sama sana dulu dia menang. Aduh, Mat. Oi, sabar, Mat. Let's go. So sekarang ni macam mana? Nak report polis ke nak buat apa? Kita terus pergi rumah Pak An. Okey? Kita nak langgar cara halus ke cara kasar? Tak payah nak langgar-langgar. Kita pergi cara baik, kita cari dulu Jaja. Kalau ada, okey. Tapi kalau tak ada, kita terpaksa guna plan B. Yang tu aku setuju. Siaplah si Pak An tu. Kalau dia niat jahat je, tunggu ada. Kau pasal emosi sangat ni? Of course lah, mestilah emosi. Kau ingat benda ni main-main ke? Serius tau. Orang jahat patut kena tangkap tau. Apa lagi jawab? Jom. 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 Jara, bersekat. Nanggung lagu kampung angin sayu awan mendung tenang termenung jiwanya tergurung gila terkurung terlalu lama mindaku tak terbuka rasa diriku sengsara menemu sepiku di dunia yang nyata ternyata penuh dengan penipu dusta hati ini rasa sangat tak keluar ya baru nak mula tapi jantung berdebar aku takut aku jatuh aku sangat takut walau jatuh aku Dalam. Sekejap. Relax lah. Buat macam biasa je. Aku nak tanya kau pasal Pablo ni. Aku dah cakap dengan kau. Buat macam biasa je. Aku yang kenalkan kau kat Pablo. Jadi Pablo dah tahu kita ni dah lama kenal. Yang tak tahu aku kenal kau anak-anak aku.
Mana satu? Ha? Ni. Ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cok. Kau gimana? Kau tahu tak semua tengah cari kau ni? Pak An, Jaja ada tak? Dah kenapa dia nak datang sini? Brother, kau tahu tak budak ni lari sebab apa? Dia nak cari adik dia tau. Mana dia pergi? Mana dia pergi? Bagi tahu dia lah. Apa benda Pablo dah buat dekat adik kau tu? Bagi tahu dia. Jadi pakcik nak tahu apa pasal Pablo? Aku nak kau bagi tahu aku ke mana Pablo selalu pergi, dengan siapa dia jumpa, apa dia buat. Tempat banyak tempat juga dia pergi, tapi tempat yang kerap dia pergi dekat ni, Sun Complex. Dia ada jumpa seorang mamat ni, nama dia Janggu. Pablo bukan jenis macam tu. Tu anak buah dia, takkan dia nak apa-apakan budak tu. Pablo jenis orang macam mana, aku tak nak ambil tahu pun. Sekarang ni aku nak kau ambil tahu pasal kisah budak ni sikit. Budak kecil ni. Aku tak ada hak. Apa maksud kau tak ada hak? Kuantiti seperti aku janjikan. Kabar aku garanti A. Sekejap. Dalam. Dah, masuklah. Lepas ni korang pastikan pasaran korang hanya ada bekalan daripada aku je. Okey. Salam. Stand by, aku nak keluar. Okay, boy. Deal. Jangan tergopoh-gopoh. Terbang dengan nirmala, tambah tolak menyangkala. Sumpah. Aku tak tahu Jaja kat mana sekarang ni. Dia tak datang sini. Serius aku tak tahu. Pak An, kau tak risau ke? Kalau si Pablo tu dah... Apa? Dah apa-apakan budak tu? Ken, aku nak kau pastikan budak-budak tu tak tinggalkan kawasan sampai aku datang. Faham? Bagus. Salam. Drive cepat sikit. Baik, bos. Kau tahu siapa kat sana nanti? Hari ini adalah hari yang paling best dalam hidup. Assalamualaikum, Ira. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ma, rindunya Ira kat Mama. Ya Allah, Mama pun rindu sangat kat Ira. Ira macam mana kat sana? Alhamdulillah okey je. Kat sini tenang, tak ada orang kacau Ira. Alhamdulillah. Ira jangan fikirkan sangat pasal kejadian tu tau. Tapi itulah salah Ira juga kan, Ma. Yang penting sekarang, Ira fokus untuk tenangkan diri. Ma, Ira minta maaf. Ira banyak sangat susahkan Mama selama ni kan. Segalanya kita dah serahkan pada polis. Ira kat sana tu okey ke? Ira okey. Dah Mama jangan risau pasal Ira, okey? I love you, Ma.
Mama sayang kat Ira. Ira sayang sangat kat Mama. Kak Laura. Jaga diri baik-baik. Tu kereta ke Pablo? Ini yang datang ke rumah aku itu. Yang sadar ni. Asal aku tak beritahu pun. Wan. Aku tak tahu pula kau buat majlis hari ni. Why? Tak sangka kau kawan dengan budak-budak tebing. Wei Setan. Mana Jaja? Kau dah buat apa dengan dia? Kau cakap apa ni, Pak? Jaja ada kat rumah tengah mandi swimming pool. Syok. Apa tak datang kat Uncle ni? Sini. Ucup tahu tak? Uncle sangat risaukan Ucup ni. Jaja tunggu kat rumah tau. Dia rindu Ucup. Sini. Budak ni biar aku jaga. Kau pergi bawa Jaja datang sini. Biar aku jaga dia orang. Sekarang kau nak jaga. Sekarang kau nak ambil berat pasal dia orang. Okey. Tapi kau bagi tahu kita orang semua ni dulu. Pakcik jenis apa yang jual anak saudara pada orang? Okey, kalau korang nak budak-budak ni balik, ambil. Bayar duit aku. Settle. Jom di sini. Cuk. Tak payah pergi. Aku nak kau bagi tahu dekat pakcik kau yang macam kerja dekat manager hotel ni. Kau lari rumah sebab apa? Uncle Kel kata dia ajar kat rumah Pak An. Cuk cakap apa ni? Uncle Ken sekarang dia suka gurau. Jaja kat rumah lah sayang. Mari sini, jom kita balik. Mat. Cara kau tak apa nak cun lah. Main paksa-paksa budak pula. Kau ingat kau dah habis sadar ke apa ni? Ha? Pasal apa? Aku pakcik dia. Korang ada kena mengena ke dengan budak ni? Sini, Cuk. Sini. Apa ni buat ke Pablo macam ni? Come back sini. Sini. Terima kasih banyak buat tonton tengok kau budak ni. Aku pun dah lega dapat jumpa dia ni. Tahu tak, Uncle Pablo ada surprise untuk diorang ni. Tak tahu surprise apa? Salam! Ciao, ciao, ciao. Kazas, ciao, ciao, ciao. Step behind the back in the ciao, ciao. I'm Phil Jackson in my city, little gritty, but still witty. So many chips on the mantle, yeah, that's evidence we winning. Yeah, I check it, girls box, raw dog and Hello Kitty. Ask around any town, they tell you we really, really. I'm a young OG, a legend like Kobe. Arena that's flow seats, globally they know me. Joe Fliz, tell them kids we turn passion into a biz. 15 minutes, tell them we more than a decade in. Cartel, higher music, yeah, tell them we FAM. Shot collar status, they wait on me, I say when. That's the way I came in. 남자답게 살고 죽어 크게 예매인. Selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan.
Buku teks ku sekolahkan. Tas, ciao, ciao, ciao. Tas, ciao, ciao, ciao. Tas, ciao, ciao, ciao. Siapa ada beg kena ciao, ciao, ciao. Tas, ciao, ciao, ciao. Tas, ciao, ciao, ciao. Tas, ciao, ciao, ciao. Siapa ada beg kena